Aku nak tegur sikit lah dekat orang-orang yang kalau kau rasa kau nak orang hormat kau nak orang respect kau kena respect orang dulu. Kau kena hormat orang dulu. Macam mana kau nak orang hormat kau tapi kau tak reti nak hormat orang lain? Tambah-tambah kau ni seorang leader, kan? Kau seorang ketua. Kalau kau sebagai seorang leader, kau tunjukkan perangai yang tak elok, attitude yang tak baik, kau jangan tanya kenapa kalau orang bawahan kau tak respect kau, tak hormat kau dan buat perkara yang sama, macam mana kau buat? Kau kena sedar, kau tu leader. Kalau masa kau jadi staff biasa, kau datang lambat, kau malas buat kerja, kau buat kerja main-main, kau buat kerja sambil lewa. Once kau dah naik jadi leader, jadi ketua, kau tak boleh buat perangai kau masa kau jadi staff, kau bawa masa kau jadi leader. Sebab apa? Sebab bila kau jadi leader, kau duduk kat atas tau. Dan dekat bawah kau ni, ada staff biasa. Yang mana staff kau ni, orang-orang bawah kau ni akan tengok kau. Kalau kau baik, staff kau baik. Kalau kau suka mengular, staff pun akan mengular. Kalau kau jenis buat kerja sambil lewa, kau punya staff pun akan buat kerja sambil lewa. Kau bila jadi leader, kau kena belajar cara jadi leader yang betul. Cara jadi leader yang baik. Kau tak boleh buat kerja sambil lewa. Diri kau sendiri yang bermasalah. Tapi bila orang lain buat benda yang kau buat, kau persoalkan. Kau kena tanya diri kau sendiri, kat mana silap aku? Kan? Kau kena cari sendiri, kau kena sedar diri. Mana salah aku? Kau faham tak?